Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ni program kita, larian kita 1.6 saja, 1.6 je. Sebab esok kita ada EG punya dekat Gunung Pulai. So hari ni aku nak taper lah. So kita lari hari ni 1.6 je. Sepatutnya hari ni kita kena buat 6 atau 8 km. Dia dalam tu, dalam 2. Tapi sebab hari ni taper, aku relax jap. Kita dah dapat bib untuk Kota Baru Half Marathon. Ni nombor aku. Nanti kita akan dapat tu lah. Finisher, bag, freshman. Ni timing kalau nak scan. Aku duduk dekat kategori A. Lepas tu dia punya Coral 4. Tak tahu apa masuk Coral 4 ni. Belakang ni ada nombor lucky draw. Jom kita tengok baju dia. Ni dia punya gear bag, official gear bag. Nanti kita tampal dia kat sini. Tapi aku tak payah lah, sebab aku tak buat bag baggage drop pun. Sebab wife aku ada. Jadi aku tinggal bag ni. Aku tak buat bag ni pun. Bag ni transparent. Aku buat bag lain. Aku tinggalkan dekat wife aku lah. Okay. Lepas tu yang ni dapat satu amino vital punya, amino acid punya. Aku ni first time aku pegang yang ini daripada Haji dan motor tau. Yang bestnya, tengok cup dia 58, sodium dia 78. Wow, tinggi lah berbanding dengan dua energy gel yang aku dapat sebelum ni. Sekarang kita tengok baju. Ini baju dia daripada brand ni, Playground. Ni Playground ni. Kita dapat baju daripada Playground, Play Your Game. Okay, baju dia sedap lah. Nampak? Dia pakai corak macam corak apa ni, petak-petak ni kan. Aku zoom sikit lagi. Nampak? Ni material kain dia. Full sublimation. Aku rasa dalam 140 135 punya GSM. Dia punya kain. So kita tengok design dia. Design dia cantik. Nampak tak design dia? Bawah ni merah sikit, lepas tu ada dot. Kat sini ada KBHM. Ni event tau. Lepas tu ada sponsored Amino Vital. Lepas tu atas bahu ni ada brand baju Playground. Lepas tu kat sini ada dia tulis KB26. Ni KB26. Lepas tu bahu belah sini dia ada ni lah, AIMS Certified Road. Dan yang kat belakang dia, ini dia. Kita ada logo KBHM. Kita punya kategori lah, Half Marathon. Ni beberapa logo lagi. Sponsored dia dengan ni logo Jatan Negeri Johor Kelantan. Dan berbagai lagi lah. Okay, nice. Baju dia cantik. Cuma aku yang ini aku ambil 2XL. Finisher aku ambil tak silap, finisher aku saiz lain. Finisher aku saiz S. Finisher saiz S. Finisher aku pakai lah. Kalau baju event ni aku bagi bini aku pakai. So target apa? Target aku 3.5. 3 jam 30. Kita orang tak power, jadi kita lari slow je. Okay, kita target 3.5. Walaupun aku punya training 21 km, aku boleh dapat training 2 jam 10 kan. Tapi kita buat dekat event, kita buat 3 jam setengah. Kita target je 3 jam setengah. Kalau kita boleh pergi laju lagi, kita pergi. Kalau kita tak mampu, kita slowkan je. Okay, settle. Kota Baru Half Marathon. Okay guys, kita dah buat 1.6 km hari ni. Taper sebab esok kita nak pergi buat EG. Layan EG esok, elevation. Preparation lah. Aku nak try badan aku kalau EG 1000 apa, 2000 macam mana. So ini dia punya test lah esok. So hari ni aku lari 1.6 je. Esok aku akan buat half marathon dekat Gunung Pulai. Tahap. Okay, jom kita habiskan. Alhamdulillah. Macam mana aku susun jadual? Dia bergantung lah, tengok pada minggu tu punya running. Kalau minggu tu aku ada macam ni kan, sepatutnya hari ni aku 6 atau 8, aku tukar lah.
aku pergi 1.6. Esok aku buat half marathon layar hiji. So minggu ni kemungkinan aku kurang mileage. Sepatutnya 50 km ke atas, dia akan jadi 50 km ke bawah lah, 45 mungkin, sebab aku tak cukup mileage kan. Tapi kalau aku nak cukup juga mileage 50 ke atas, selalunya aku akan lari atas treadmill macam ni lah. Dia kurang injury, dia tak perlu laju, dia just macam buat slow jog je atas ni. Okay, settle lagi ni, jumpa lagi esok dalam next video kan. Sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum.